Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Azfuddin bin Nur Azman bernama Matrix 076005 dan di sebelah saya ialah panel-panel yang akan sertai forum kita pada tengah hari ini, iaitu Nama saya Muhammad Abrar bin Azhar, nombor matrik 080395. Saya Muhammad Fauzan Azimah bin Nurul Huda, nombor matrik 080016. Saya Ahmad Munawar bin Rahmat, nombor matrik 080689. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama dalam forum pada hari ini yang bertajuk Solat Tarawih, Sunnah dan cara pelaksanaannya. Untuk forum kali ini bersama saya 3 orang panel yang akan membincangkan tentang sejarah solat tarawih, pengumpulan jemaah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab serta perbezaan pandangan ulama mengenai bilangan rakaat dan pelaksanaan tarawih. Baik, saya mulakan dengan panel yang pertama, iaitu Abrar. Apakah sebenarnya asal-usul solat tarawih pada zaman Rasulullah SAW? Terima kasih moderator. Solat tarawih sebenarnya telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW lagi. Nabi SAW pernah mendirikan qiyam Ramadan secara berjemaah bersama para sahabat di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW keluar pada waktu malam lalu bersolat di masjid. Kemudian para sahabat mengikuti baginda. Pada malam kedua dan ketiga, semakin ramai sahabat hadir untuk bersolat bersama baginda. Namun pada malam keempat, Rasulullah SAW tidak keluar untuk mengimamkan mereka. Selepas solat subuh, baginda menjelaskan bahawa baginda bimbang solat malam Ramadan itu akan diwajibkan kepada umat Islam sehingga menjadi beban pada mereka. Ia menunjukkan bahawa asas solat tarawih berjemaah memang berasal daripada sunnah Nabi SAW sendiri. Baik, terima kasih Abrar untuk penerangan yang ringkas dan padat itu. Jelaslah kepada kita bahawa tarawih sudah wujud sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi saya ingin bertanya kepada panel kedua, iaitu Fauzan. Apakah peranan Sayyidina Umar dalam pelaksanaan solat tarawih secara berjemaah? Okey, terima kasih kepada moderator yang lagi adil dan bijaksana. Okey, selepas kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat terus melakukan solat tarawih, tetapi secara bersendirian ataupun dalam kelompok yang kecil. Keadaan ini berlaku pada zaman Abu Bakar dan pada awal pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu malam, Sayyidina Umar masuk ke masjid dan melihat orang ramai bersolat secara berpecah-pecah. Ada yang solat sendiri dan ada yang solat dalam kumpulan yang kecil. Lalu beliau berkata, "Kalaulah aku kumpulkan mereka di bawah seorang imam, itu lebih baik." Kemudian beliau melantik Ubay bin Ka'ab untuk mengimamkan solat tarawih. Pada malam berikutnya, Umar melihat umat Islam solat secara berjemaah di belakang seorang imam. Lalu beliau berasa gembira. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Umar telah menyebut, "Nikmal bid'atul hadi", yang bermaksud sebaik-baik bid'ah adalah ini. Namun para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksudkan oleh Umar bukanlah bid'ah yang sesat, tetapi sesuatu yang mempunyai asas daripada sunnah Nabi SAW. Subhanallah, menarik penjelasan itu. Ada yang keliru apabila kita mendengar perkataan bid'ah. Jadi saya ingin bertanya kepada panel ketiga, iaitu Munawar. Bagaimana ulama memahami istilah tersebut? Terima kasih moderator, soalan yang sangat menarik. Pada pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Fath Al-Bari, beliau menjelaskan bahawa bid'ah pada asal bahasa ialah sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Tapi dalam syarak, bid'ah tidak semestinya semua sesat. Ada bid'ah yang baik, iaitu ia selari dengan prinsip Islam, dan ada juga yang buruk jika ia bercanggah dengan Islam. Oleh sebab itu, pengumpulan orang ramai untuk tarawih berjemaah dianggap baik kerana Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya. Sayyidina Umar hanya menyusun dan menyatukan pelaksanaannya demi menjaga kesatuan umat Islam dan memudahkan orang ramai beribadah. Selain itu, berjemaah juga memberi semangat kepada ramai orang untuk terus beristiqamah dalam qiyam Ramadan. Baik, terima kasih Munawar atas penjelasan tadi. Seterusnya saya ingin menanyakan tentang isu yang sering dibincangkan, iaitu jumlah rakaat solat tarawih.
ada yang melakukan 8 rakaat dan ada yang melakukan 20 rakaat. Bagaimana perkara ini dijelaskan dalam petikan tersebut? Abdul. Terima kasih moderator. Dalam hadis sahih riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menambah solat malam melebihi 11 rakaat, sama ada pada bulan Ramadan atau selainnya. Hadis ini menjadi dalil bagi sebahagian ulama bahawa solat tarawih yang paling hampir dengan amalan Nabi ialah 11 rakaat termasuk witir. Namun begitu, terdapat juga diriwayatkan daripada Imam Malik dalam Al-Muwatta bahawa pada zaman Sayyidina Umar, umat Islam mendirikan tarawih sebanyak 23 rakaat. Oleh sebab itu, para ulama berbeza pandangan dalam jumlah rakaat, tetapi semuanya bertujuan menghidupkan malam Ramadan. Dan saya juga ingin menambah sedikit penjelasan yang Abro baru saya uraikan tadi. Perbezaan rakaat ini sebenarnya tidak sepatutnya menjadi punca bagi perpecahan umat Islam. Yang paling penting ialah kekhusyukan, keikhlasan dan usaha dalam menghidupkan Ramadan dengan beribadah. Ada ulama yang memilih 8 rakaat berdasarkan amalan Nabi SAW, manakala ramai juga ulama mazhab yang menerima 20 rakaat berdasarkan amalan para sahabat pada zaman Umar. Maka kedua-duanya mempunyai sandaran dan tidak wajar dipersalahkan di antara satu sama lain. Baik, itu satu penjelasan yang sangat baik daripada panel, kedua-dua panel kita, iaitu Abror dan Fauzan. Sebelum saya ingin menamatkan forum kita ini, saya ingin meminta panel ketiga, iaitu Munawar, untuk memberikan kesimpulan ringkas tentang semua sejarah dan usul-usul solat tarawih pada zaman Rasulullah SAW yang sampai sehingga ke hari ini kita amalkan. Okay, baik, terima kasih. Apa yang kita dapat disimpulkan kat sini, solat tarawih adalah ibadah sunnah yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh pelaksanaannya, manakala Sayyidina Umar pula menyusun pelaksanaan berjemaah demi maslahah umat Islam. Perbezaan bilangan rakaat pula merupakan khilaf ulama yang mempunyai dalil masing-masing. Oleh itu, umat Islam perlu saling menghormati dan tidak menjadikan isu ini sebagai perbalahan. Apa yang lebih utama ialah menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Selesai sudah forum kita pada hari ini. Semoga perbincangan yang amat membantu ini memberi kefahaman kepada kita semua dan para penonton tentang sejarah dan hikmah solat tarawih dalam Islam. Terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.